tutup mata adik semua. Bayangkan wajah ibu bapa kita. Bayangkan jika suatu hari nanti dia meninggalkan kita. Okey semua, sedia. Sekejam itu kau fitnah. Bodoh gigit. Bodoh gigit. Bodoh! Duduk, makan, duduk. Sana tu, duduk ni, ada kosong lagi ni. Sini. Duduk, jangan muka blur sangat. Jadi kenapa ni? Kesini juga yang duduk ni, kat sana tu ada kosong lagi tu, sana tu. Pergi sana. Duduk sana tu. Ya. Alhamdulillah, okey. Kita nak solat hajat ni. Semua subuh kan tadi? Subuh buat berapa rakaat? Ya Allah. Awak imam? Imam lah. Sini. Dia 3 rakaat. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Tak apa, nangis je. Jangan tahan. Lian! Aku tak nangis. Dasar anak dahaga. Hari ini, kamu masih berpeluang melihat kedua ibu bapa anda. Ada sahabat kita yang tidak bernasib baik. Ibu bapa mereka telah menghadap Ilahi. Tuliskan satu surat yang ikhlas anda ingin berikan pada ibu bapa anda. Jika hari ini hari terakhir anda dapat berjumpa dengan mereka. Alia, sebab tadi kamu tak nangis, kamu datang depan baca surat kamu. Selamat. Kepada ayah, saya minta maaf sebab banyak menyusahkan ayah. Anak tak guna. Hani, saya nak buka satu video macam mana seksanya mak awak nak lahirkan awak dulu. Tak ada video lah.